You are now listening to Simbang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Sebelum kita mulakan kita ni podcast kali ni, jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh Tourist VPN. Untuk korang-korang yang suka sangat connect to public wifi, suka sangat buat online transaction, suka sangat tengok online movies dengan website yang banyak sangat advertisement, jangan lupa protect yourself online dengan Tourist VPN. Untuk korang yang nak rasakan premium features, korang boleh gunakan promo code AKP Tourist 500 untuk enjoy 1 month premium free access. Yeah, so macam mana Tourist VPN tolong korang online is dia akan encrypt korang punya connection. Dia akan macam sembunyikan korang punya location. Jadi bila korang terpicit macam advertisement ke, terpicit scam ke, all these scammers, all these hackers tak boleh korek korang punya information daripada korang punya mobile device. Betul. Ataupun electronic device. Yeah. Jadi korang tunggu apa lagi? Smart spending, secure browsing. Download Tourist VPN today dan kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. Tiga budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, yeah. Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, yeah. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. Yo, what is up people? Nama saya Adi Syam. Nama saya Apple Black Cat. Wow. Tapi hari ni nampaknya dia kurang black sikit. Yes. Inilah tu hari bila dia hantar aku video note dekat WhatsApp tu, anjat boy. Yes. Pasal dia ada warning lah, aku nanti hantar kau video lambat sikit aku tengah busy anuh rambut. Jadi aku ingat adalah mungkin lah kawan aku mungkin dah bertaubat kan. Yes. Yang last ni episode dia cakap, oh ID kadang-kadang bila buka mulut sejuk berkawan dengan dia. Aku ingat dia dah balik ke pangkal jalan. Makin teruk, makin tua, makin teruk. Yes. Sekarang not Apple Black Cat, Apple British Short Hair. Which hair is short, you don't ask. Cuba kau ceritakan sikit apa dia punya backstory rambut color ni. Yes. Untuk korang yang tak tahu, inilah orang cakap suami Mitali. Rambut ini disponsor oleh isteriku. Okay. Dia cakap, abang you must look good because kita semakin tua. Okay. Aku sepatutnya takut. If the husband look good outside, scared. Okay. Scared become people husband. So tawakal je lah. Okay. But I think this one my wife do, no, cantik right? Pak. Okay lah. Yes, my in-laws all give up with me already. Semua mertua aku dah give up. Mertua nak cakap apa? Anak dia yang bikin. Last selalu dia nampak aku mesti ada changes. Okay Yes. lah. Ni dia belum nampak Okay lagi. Kira nampak lebih sempurna di mata isteri lah. Betul. Itu yang penting. Itu paling penting. Yang penting. Betul. Member nampak ketawakan tak apa. Janji isteri nampak okay. Betul. Aku pergi kerja tadi, budak kerja aku, budak bomba ni, kau tahu dia cakap apa? Apa dia? Salam kali dia tengok, tukar rambut. Dia ingat aku botak apa? Tukar rambut. Dia ingat aku botak apa Zul? Aduh. Aduh, yalah macam-macam hal lah. Yalah. Jadi yalah makin itulah orang cakap kan, makin tua kadang Makin menjadi. makin menjadi. Betul. Inilah salah satu dia Contoh punya lah. walking testimony lah. Yes. Tapi betul lah. Dia muka nampak lagi muda. Oh, lagi muda. Tu pasal kau nampak. Okay, nanti aku just share dengan korang untuk korang-korang yang tengah dengar ni. Aku ID no longer dengan University. ID sekarang have already jump ship dengan NTX pula. Apa ni, one of the reason is pasal diorang suspend aku punya account. Why? Apparently ada orang report
kita tahulah grup mana yang report lah. Grup ada satu grup je yang dekat sana. So we basically know where the apa ni, siapa yang report, siapa yang complain. Yalah, kau nak periuk nasi tu korang ambil lah. Tapi cakap pasal kenapa aku mention pasal ni, pasal barang yang aku tengah jual sekarang macam-macam tu. Bukan untuk slimming je. Okay. Untuk apa ni, collagen ada. Wow. Jadi macam kau macam dah tua, nampak line-line dah banyak. Nanti aku sponsor Ini lah. bukan line, ni wifi. Kau faham tak? Nanti aku sponsor lah. Mana tahu. Ini macam lah bos. Makin cantik di mata isteri. Betul. Lepas tu baru isteri goyang. Aku takut muka makin muda, Muni suruh aku pakai mask. Dah jadi Michael Jackson. Okay, tapi hari ni cerita bukan tea pasal that whole bullshit. Siapa nak tahu Roger. Jadi untuk sebelum ID mulakan hari ni podcast, ID just nak kasih awareness untuk semua customer ID yang beli daripada ID Time ID dekat universiti dulu. Since ID punya account dah kena tutup, korang semua naik under orang atas ID. I know kenapa ID cakap ni, pasal yalah kadang there are some customers yang jiwa. Kadang dia beli bukan pasal dia nak kurus ke bukan apa, pasal dia support kita. Jadi macam ni lah salah satu cara aku beli support ID, you know, that kind of thing. Jadi sekarang since korang bukan under ID, terpulang lah korang masih nak sambung ke. Betul. Ataupun korang nak cuba barang yang lebih baik yang ID dah jumpa ni ke, boleh Roger lah. Yes. Fall out. Tunggu apa lagi? Okay, so hari ni punya episod kita kembali lagi ke apa ni, listener send in stories. Dan kali ni kita ada 3 story. 2 daripada previous story yang kita pernah berbual. Okay. Alright. Dia kira macam diorang jawab. Okay, kita reply balik. Kita kasih update lagi. Cepat. Let's go. Okay, so first main story bukan first main story, cerita dia macam ni. So aku ada seorang kawan kenal dekat Smule about 8 years back. Legend ni app Smule. Bahaya ni. Smule. Jadi kita kasih dia nama Hus. Hus. Huz. Husnuzon. Okay, so lately kita jadi quite rapat because macam satu kepala lah. Huz cakap dia ada sikit hutang parents dia nak settle. Aku kerja bank, so Huz minta pinjam aku duit. Dia cakap dia akan settle pelan-pelan monthly. This was in August 2024. November 2024, wife Huz ada cancer. Betul ke tidak? Wallahualam. Husnuzon. Dia ada 2 anak. Huz tak boleh kerja sebab nak jaga wife and anak-anak. Aku kesian dekat dia. Aku keep pinjamkan duit sampai aku realise dia dah hutang aku close to 5k. Aku start to ignore messages dia around March 2025 bila wife dia nampak messages kita and cakap nak call aku. Huz make it seem macam aku the bad one, padahal aku yang been helping him. Lately aku berhenti kerja, so aku message Huz to settle his hutang. And his Starhub line pun aku yang bayar. Tapi dia cakap dia tak boleh kerja until maybe next year. Mungkin next year cancer wife dia hilang. Mungkin. Husnuzon. Jadi aku memang tak boleh halalkan hutang-hutang Huz. What should I do now? Daripada Mina ATM bergerak. Sabar perempuan. Wow. Kau perempuan, kau berkenal dengan Huz lelaki. Lepas tu kau pinjamkan duit kat lelaki yang kau baru kenal berapa bulan dekat Smule. Apa masalah kau? Ini dah tak boleh husnuzon. Wow. Naughty. Saja dah picit. Ini where do I begin? Nak salahkan dia tak boleh, kau yang pinjamkan. Macam mana ni? Inilah masalah dia. Kalau kita nak berbaik dengan orang tu, biar berpada-pada. Betul. Tapi kalau dah sampai 5,000, ini bukan bantu. Tak ada, engkau tak kahwin lagi kan? Engkau single lah kan? Betul. Kira pasal kalau engkau ada suami, mesti engkau dah kena kau dengan suami ni. Betul.
Masalah dia dah sampai 5,000. Tak ada. Sekarang kalau wife dia nak call kau, patut kau more than happy. Then kau can know whether betul ke tidak. Betul. Right. Mana tahu wife dia cakap, kalau aku dah tak ada, kau jadi isteri yang tempat ganti. Ke pasal messages dia ada lain macam. Sebab tu bila wife dia dapat tangkap, yalah, kan dia cakap apa ni? Mana dia? Aku start to ignore message dia. Bila aku start to ignore messages dia around March 2025. Bila wife dia nampak messages kita and cakap nak call aku. Kalau setakat the messages is about Has ni nak pinjam duit, Okay, tak ada masalah apa. tak ada masalah. Ni sekarang kalau kau mesti ada something wrong ni. Betul. Berapa Berapa banyak rumah tangga terletak pasal Smule? serius ah? Betul. Smule bukan karaoke ke? Yang tak sedap kadang suara orang. Betul. Lepas tu nak kena ada dia punya intro. Yes. Tu intro tak. Hai. Hai, nama saya ni daripada saya terimalah. Betul. Sebab apa diorang berkaraoke? Selepas tu dia berkaraoke. Oh, mikrofon dah geng. Dah wireless. Harry Maguire. What is happening? This one cannot, you know. You give tak boleh. Tak ada masalah dia. Okay. Aku where do I fucking begin? Dia tak boleh kerja pasal wife dia cancer. Berapa banyak orang dekat luar sana Yang ada kanser tapi partner dia boleh je bekerja. Yang ada kanser pun boleh je bekerja. Betul. Apa kena mengena sekarang ni wife dia kena kanser, dia tak boleh kerja. Apa kena mengena dengan kau? Tak ada. Apa yang kena mengena sampai dia tak boleh kerja? Tak ada. Kalau tak boleh kerja, ni nak cakap ni, berapa banyak kerja boleh bikin? Yang tak perlu kau keluar rumah sekalipun. Jual je produk apa yang ID tengah jual. Betul. Dari rumah, housewife berapa banyak under ID dengan isteri ID. Betul. Semua alhamdulillah buat duit. Betul. Boleh je, antara nak dengan tak nak je. Ni, aduh, sekarang ni masalah dia sampai 5,000. Kau pinjamkan dia macam mana ni? Lebih baik kau sponsor kita. Like 1 bulan promotion dapat. Betul. Aduh. Salah siapa? Salah Kau diri kalau sendiri. beli 5,000 tu kau beli bawah ID produk-produk, aku rasa kau dah kurus gila sekarang. Kalau kau gemuk Kalau kau kurus kira kau maintain. Kalau kau kurus, kita macam ini cakap, ada produk untuk kecantikan. Betul. Apa ni balance warna kulit. Yeah. Kan kadang kita kerja kena matahari, ada panau sini, panau sana. Betul. Boleh brightening skin. Semua ada. Untuk obat lutut, makcik-makcik tak boleh solat, nak sujud tak boleh. Pun ada. Betul. Dah tak payah duduk PMA lagi. Daripada kau kasih dia ni, aduh. Sekarang ni kalau Has dah tak nak reply kau, dah bopian lah. As much as kau tak nak halalkan, kau terpaksa terima kenyataan duit tu takkan kembali. Betul. Once kita pinjamkan orang, kirakan the risk is duit tu tak datang balik. Betul. Jadi what should you do now? Tawakal. Betul. Takkan kau nak kasih viral? Ini tapi boleh juga That's one way Lagi cepat dia punya. That's one way Betul lah apa? Betul. Betul lah apa? That's the only, that's the way right now. Kau kalau tak nak aku viralkan kau. Simple as that. Aku viral yang mana yang kita sekarang kau pun tahu, dia kalau nak buat report, dia nak main saman, dia pun tak ada duit. Betul. 5,000. Wow. Kan sekarang ni anak dia umur berapa? Has ni umur berapa? Engkau umur berapa? Nak tahu juga. Betul. Dan kau jadi sugar mommy tak bertempat dah. Dah cari lelaki lain je. Yalah, at the end of the day, macam kita cakap, honestly duit tu definitely kau tak boleh dapat balik. Confirm. Boleh try tapi tak boleh dijamin lah. Betul. So lesson learn. Lesson learn. Especially untuk kita punya listeners yang dekat luar ni, janganlah suka-suka pinjamkan duit dekat orang. Lagi-lagi sekarang ekonomi pun tengah susah. Kita semua tengah susah. Daripada kau pinjam ke orang, lagi baik kau simpan duit tu. Kau invest lagi bagus. Kalau betul nak keluarkan duit juga, Roger ID. Niat selling. Yeah. Okay. So kita punya next punya story, mana yang lagi panjang that time?
Ni dia. Okey lah, ni lah. Aku rasa inilah. Okay. Salah butang. Okay, story dia macam ni. Busy lah ni hari. Okay, story dia. Salam Alkisah Team. Sekali lagi, Ali. Ni last episode tu. Ali bukan nama sebenar di sini. Terima kasih kerana bincangkan cerita saya kemarin dalam episod 188. Ini saya nak buat follow up sikit lah. So betul macam korang cakap, zaman sekolah dulu lagi dah try banyak chat room, MSN, Friendster, IRC and lain-lain lagi. Tapi tak berhasil. Kalau dapat pun tahap berkawan sahaja. Kalau nak tahu, saya pernah jadi moderator sebuah chat room yang popular pada waktu itu. Lepas NS start kerja, waktu saya kerja retail dah memang minat dengan rakan kerja ni. Tapi apalah nasib, last-last dia kahwin dengan member saya. Dan tukar tempat kerja, benda hampir sama juga berlaku. Tak putus asa, saya pernah sign up untuk dating agency. Ni jarang kita dengar ni. Bayar 2,000 lebih, time tu untuk package paling murah. 2,000 lebih. What the fuck is this? Okay, Serious sabar-sabar. shit lah. Tapi calon-calon yang diberi rasanya tidak sesuai dan tak seperti apa yang dicatatkan waktu kita sign up dulu. So saya try lagi. Ini baru bikin account dekat Moosematch. Well done. Okay, tak tahu lokal ke tidak, try aja, tengok-tengok survey dulu. Waktu sementara sekarang, saya cuma ada teman wanita biasa saja. Boleh dikatakan friends with benefit. Nampak dia dah ambil dia dah ambil advice. TTM. Aku jadi dosa Syul. Lagipun bukan bangsa sama. Dia orang Vietnam. Tapi layanan dia tip top. Tak payah tanyalah mana kutip. Moosematch dia semua Melayu setahu aku. Jangan tanya aku. Dia Muslim match if I'm not wrong. Muslim. Yeah. So Moosematch. Yeah. So that is what it was supposed to stand for if I'm not wrong lah. Okay. So tak payah tanyalah mana kutip. Saya pun tak ada rushing sangat nak cari. Kalau adalah tu. Sebab kalau orang handicap pun dapat jumpa pasangan. Kenapa kau kesana Ali? Kalau orang aduh, aku dah tak boleh. Kalau orang handicap pun dapat jumpa pasangan diorang, apatah lagi saya yang sempurna dan sihat walafiat. Lagi satu yang penting, saya perlu kumpulkan kembali duit simpanan khas untuk hal ini sebab baru tahun lepas saya kehilangan wang semuanya gara-gara di-scam oleh seorang gadis Malaysia. Tapi rupanya ni kerja sindiket yang menyerupai gadis-gadis Malaysia untuk trap orang-orang yang sedang aktif mencari pasangan seperti saya. 30 lebih ribu hilang weh. Oi! 30 lebih ribu. Annual income Syul. Jangan main-main. Nak percaya orang pun susah zaman sekarang. Tapi itulah kita ambil sebagai pengajaran dan berusaha untuk kembali pada pangkal jalan. Saya cuma berharap dan berdoa saya dapat merasai alam perkahwinan seperti lelaki-lelaki lain juga. By the way, apa jadi dengan Ferd? Mana hilang? Yang lagi satu, Kak Ana. Yang lagi banyak orang lagi banyak orang lagi meriah. Lagi banyak orang lagi sakit kepala kalau kau nak tahu. Dia selit. So Kak Ana, okay, kita serius sikit. Kak Ana that time dia kena accident. So after dia kena accident, I think she was offered to open up her own podcast, which aku rasa dah tutup recently. So she has already went her ways. But don't worry, we are on good terms. Ferd pun sama juga. Jangan buat speculation. I know there are a lot of stories out there. Both Kak Ana dengan Ferd, we are all in good terms. Ferd left pasal yang sama juga. Dia masuk hospital. Semua masuk hospital. Semua macam buat kisah. Alkisah. So Ferd masuk hospital that time. So and we have a lot of kerja on Alkisah part. So he said that he don't want to hold the team back. So that's why he took his leave. And Alhamdulillah, I think he got a better offer right now. So macam gitulah. Okay, aku balik ni nak beli eye surgery ni. Balik. Kau jangan. Last aku buat podcast seorang.
Just sial. Okay, balik kepada cerita si Ali ni. Okay. Ali nampaknya mismatch dengan perempuan Vietnam macam tak kena lah. Nampaknya yang perempuan Vietnam ni definitely did not come from mismatch. Tapi yalah, I mean if macam like you say dia setakat berkawan saja, friends with benefit, then kita tak nak macam tak nak buat own stories. Tapi yalah, hopefully it's not that lah. Cakap pasal yang kena scam 30,000 ni. Betul lah. Aku kadang ni mesti kau tak pernah jumpa perempuan Malaysia ni kan? Kan? Aku dah dengar, kita dah cover banyak sangat story macam gini. Betul. Ni mesti love online punya. You can boleh tolong tak mak I ke hospital, I perlukan 500 transfer. Terima kasih, I tak sabar nak jumpa you. Transfer lagi. Kan? Tak tu 30,000. Ni sama juga macam cerita tadi. Kalau 30,000 tu kau campak dekat aku, kurus boleh, handsome boleh, kulit bersinar boleh, lutut boleh bergerak, tak ada hal. Ada pil untuk rambut, rambut lebat, tak gugur-gugur. Macam pening aku dengan korang ni. Why you all easily trapped in the love scam? Kan? Tapi ni honest lah. I mean like kalau macam for the older generation, like tua-tua kan. Okay. 50 macam, plus 60 50 plus 60 baru dapat CPF kan. Kalau macam fall for love scams, aku masih boleh faham tau. I'm so sorry. I'm just being blunt. Yeah, I mean I can still understand. Okay. Kau faham tak? Mana yang let's say naif bini dah mati punya ke, lepas tu pakcik gersang terpaksa. Okay. You know, macam nak attention, anak-anak dah kahwin tak layan. Botik pula betul. Datang jumpa dia seminggu sekali punya, kadang tak jumpa. Betul. Aku boleh faham. Tapi kalau yang macam bujang-bujang yang muda-muda ni, kenapa? Kenapa? You all know the technology already. Berapa banyak advertisement pasal scam, awareness. Sekarang kadang kalau korang macam to the point, kadang boleh video call sekalipun, belum tentu dia perempuan betul. Betul. Sekali tengok bawah ada belalai. Main. Tak boleh cakap. Kau pun tahu kan, aku don't know whether kau have made report or not lah. Tapi from what I know, there were some of listeners dulu, tak salah, pernah dia send in story juga. Managed to talk to him. Report pun tak guna. Duit tu dah pergi and kau sendiri transfer. So it's voluntarily. Voluntarily. So there's nothing that they can do. And pula kena perempuan yang overseas, memang kau tak dapat balik duit tu. Tolong guys, please Lain lah kalau kau cakap dia Latino ke, faham tak? South American ke, German. Yalah, I mean kalau Latino ke apa ke, kalau dia kat Singapore depan mata, kau dah dapat, kau kasih dia duit, okey juga, ada transaction kat situ. Kau faham? Nak je minta. Ini setakat apalah 30,000 boleh buat wedding ni. Masya kan? Betul loh, 30,000 kau tahu tak berapa yang orang tengah cari duit sebanyak gini. Betul. Yang last punya berapa? 5,000 dah rasa. Ini 30,000 mat. Mungkin kau boleh kenal dengan perempuan tadi. Satu ATM bergerak, satu hustler. Nak kita matchkan korang, mus match. Dua-dua Muslim. Tapi aku dengar boleh cakap pasal mus match ni. Aku dengar dia not as Muslim as it is. Kenapa? Pasal nama je Muslim match lah, something like mus match. Tapi perangai kat dalam kadang yang ada yang macam munafik juga. Musibat Yes, musibat tu. Mungkin tu lah. Dia dah Muslim jadi musibat. Musibat match lah. Mungkin lah. Ni since kita talking about that already, sekiranya ni korang ada story. Next ni episode lah. Apa? Korang send in stories pasal mus match. Yes. Jadi kita boleh cover. Yes. The more stories the merrier. Betul. Kalau engkau ada kenal dengan 3 orang perangai merepek, 3 orang hantar gambar lain merepek, hantar 3 different story. Jadi kita boleh baca satu kali. Yes, apa kau buat dengan dorang, kau cakap dengan kita. Yes. Anonymous anyway. No one knows. So, kita boleh fantasize. Yalah. Yang Ali ni pun satu. Dia dah starting tadi dia dah sekali lagi. Ali bukan nama sebenar. Lepas tu bawah dia your name, anonymous sender.
Pilih satu je. Ali. Yalah Ali. Yalah. So, hopefully 30,000 tu jadi pengajaran kepada kamu. Dan jangan repeat lagi lah. Yalah. Sayang bang, sayang. Yalah. Bang, adik. Ni at least kalau hilang dengan yang perempuan Vietnam yang depan mata friends with benefit tu, at least dapat jugalah macam urut ke, happy ending ke, at least dapat jugalah. Betul juga. Air banyak tertunggak. Dapat juga. Okay, next story. Last story of the day. So, dia cakap, "Hai korang, aku lagi hihihi." Siapa kau? Apa ni? Yang pernah submit story sebelum ni. Shout out to my ex yang introduce podcast korang to me. Aku really harap korang dapat baca this, share and bagi pendapat korang. Okay. So basically, aku ni single mother with kids. Aku dengan ex aku dah 4 years together. And dah plan nak nikah and rumah dah plan nak nikah and ada rumah semua, cuma belum confirm lagi. Honestly, aku dah cut off kawan-kawan aku untuk dia. Pasal dia tak selesa aku ada kawan lelaki dari zaman sekolah. Okay, reasonable. Mana dia lagi? Everything was okay, tak ada gaduh semua. And recently aku send something so off. So aku tanya, end up he have mutual feelings for kawan kerja dia. Where else before this, dia yang asyik risau pasal aku dekat kerja kena liars with technician. Aku tahu my boundaries whereby kerja and personal tak boleh campur. Since dia dah ada feelings for her, aku cakap if really she's the one, go on ahead and aku will back off. Tapi dia masih nak hold on to this relationship. Korang bilang aku tak ke macam Aku tahu aku kena move on, but some part of me macam entah. Bagi aku pendapat korang. Thank you, sayang korang. Nur. Sayang? Sayang. Aku kat rumah tu ada Kak Yong. Betul dia tak sayang? Betul lah. Aku tak tipu. habis Takkanlah aku nak buat cerita. Lepas episod ni botak rambut aku. Yalah, bilang dia make up your mind lah. Bilang dia make up your mind lah. Pilih satu. Ya, pilih satu. Ni masalah. Ni yang kadang aku tak faham tau. Kalau kau macam the protective one, habis lepas tu kau yang bikin tak macam contradicting, macam bodoh. Be man of apa words Man of your words. Man of your words. Then see the man in the mirror. Itu lagu. Yes, Michael Jackson. Jadi kau tahu? Sekarang aku tengah belajar. Apa dia? Aku seorang-seorang kat rumah. Kalau Muni keluar, aku dah pandai TikTok apa? Yang timer tu kan. Okay. Kau ajar aku joget lagu Michael Jackson Oh. Yes. Kau jangan kau make sure kau on to this tak. VPN. Aku tengok private nasib baik. Kau make sure kau on to this VPN. Kalau tak, scammer hack, mampus kau. Video kau buat moonwalk semua Aku keluar. tengok balik macam pakcik kebret dia. Tak jadi aku post. Macam pakcik kat Boon Lay. Azhar! You the best. Kau jangan sandar macam Michael Jackson kat tiang tau. Aku cakap kau kat Boon Lay. Busy tau. Sandal lepas tu garuk Tapi serius lah. Siapa kenal pakcik tu, tolong Roger. Tak ada, aku nak aku ingat perempuan yang ambil video, Betul tu lah. bedek. Aku ingat AI. Betul sial. Betul. Ibu ni pakcik. Mungkin Apa? Ali kau boleh belajar dari pakcik Betul. tu boleh. Kau boleh duo. Kau selalu rajin-rajin lah pergi Boon Lay. dia ada, jual air. Dia jual air. Pakcik tu jual air. Dia bawa masuk Jerman. Ramai lah. Tak ada really kita nak kena interview pakcik tu. Betul. Favor lah one day. Kita terus side interview tau. Favor lah Podcast at Boon Lay. Sambil buat kopi. Aduh sakit perut gua. Sial lah. Siapa yang tahu pakcik mana, cuba komen. Yes. Okay. Balik kepada cerita ni, yalah, I mean at the end of the day it's still up to you lah kan. Yalah, I mean you kalau dia dah boleh declare dekat kau yang dia ada hati dengan dia tu, What else? Ya, dekat kerja kau tak tahu apa jadi. Like don't be so stupid lah. Just leave. And kau bukan yalah. I mean as much as aku faham dah apa ni,
lonely, mungkin single mother, Yeah. ada anak, yalah, try focus on anak lah. Yeah, I think that's the best lah. Ya, sekarang and kau kahwin nanti at the end of the day, anak-anak kau pun, kalau let's say if you married this guy and he turns out to be the wrong guy, nanti apa-apa pun kau kena anak-anak kau pun akan terbabit tau dengan dia. Ripple effect is a ripple effect. Ya, so mungkin kau boleh patah balik dekat ex kau lah yang introduce kau podcast kita. Dia sound like a good guy. Ya. Kau dua-dua balik dengar podcast. Betul. Aduh. Share dengan kita kenapa break. Cuba share dengan kita kenapa break. Aduh, kecoh. Tak ada, kita boleh recommend kau. Ali. Ada satu ni Ali, single mom. Ali berapa man anak? of the match. Tak tahu, dia tak cakap berapa anak. Package. InsyaAllah pahala. Ali, go. Ali dah ada. Ali baru hilang 30,000. Tak boleh cakap Ali ada 30,000. Tapi okey lah, aku rasa siapa nama dia? Siapa ni? Nur. Nur Ali, nampak? Oh, hashtag Nur Ali wedding. Oh lah. Jangan lupa jemput kita. Sialah. Tapi yalah akak, at the end of the day, please make the right decision. Pasal yalah, macam kalau you solo, tak apa juga. Masalah dia macam you cerita you ada anak. Berapa anak kita tak tahu. Tapi yalah, make the right decision lah. I think occupy your time with your children is much more better. Ya. Dah pening nak jaga anak, lepas tu pening nak fikir pasal ni jantan. Ya betul. Kan? The right one will come. You know, the right one will come. Ya. Ali will come. Ya, Ali nak tak dengan Nur? Okay, aku rasa tu je yang kita ada untuk episod kita kali ni. Kalau sekiranya macam Haji cakap tadi, kalau korang ada cerita, specifically cerita pasal Muzmatch, do send in korang punya stories. Kalau tak tahu macam mana, pergi kat kita punya IG, kita punya Instagram, ada link 3 tu, you tekan the first one yang jot form tu, that is where you submit your stories. Okay. Jangan lupa, sebelum kita pergi, podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh Tourist VPN. Untuk korang-korang yang suka sangat connect to public wifi, suka sangat pergi ke online dating, lepas tu kena scam berapa puluh ribu, 30,000. please protect yourself online dengan Tourist VPN. Yes, dan gunakan promo code AKP Tourist 500 dan korang boleh rasakan premium features for 1 month. So macam mana dia tolong encrypt korang punya connection, dia tolong sembunyikan korang punya location, jadi all these scammers, all these hackers tak boleh access korang punya data dalam korang punya device tu. Betul. So don't forget smart spending, secure browsing, download Tourist VPN today. Yes, dan jangan lupa kondom dah mahal. Dan kita akan jumpa korang di episode seterus Alkisah Podcast. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. 3 budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production.